bagi mesej bahawa kita menyokong perjuangan rakyat Gaza dan Palestin. Mesej apa lagi? Dunia tidak boleh membisu. Ini zaman tamadun. Inikah masanya aku menunjukkan taringku dan kukuku, menyat-nyat daging perompak-perompak kebenaran. Jangan patah hati, kita terus maju ke hadapan dan jangan melihat ke belakang lagi. Kita akan solat berjemaah di Masjidil Aqsa. Amin. Ini adalah misi kita bersama. Kami mohon izin Datuk Seri untuk bagi laluan kepada Sumut Nusantara Malaysia untuk kita buat gelombang kedua, menghantar bantuan melalui darat. Setuju tak setuju tuan-tuan? Setuju tak setuju? Kuat sikit. Kita tidak ada punya pilihan. Lakukanlah sebaik mungkin. Belum selesai. Belajar dari pengalaman mereka. Ikat perpaduan kita Rabitah. Perpaduan kita biar mantap dan kuat. Kamu tak sanggup, jangan hina orang yang sanggup. Ini negara bebas dan merdeka, sanggup berkawan dengan semua. Negara China atau Amerika dengan siapa saja, tetapi tetap tegak prinsip kebebasan dan keadilan tanpa takut kepada sesiapa pun. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم.